Okay guys, kali ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak top upkan customer kita, kan? Okay, mula-mula tuan-tuan perlu masuk app and then tekan dekat reload. Okay, dekat sini tuan-tuan pergi dekat reload others number, masukkan nombor customer and then masukkan amount yang kita nak reload. Okay, contoh dia macam itulah. Alright. Okay. Airtime dia pun kita boleh nampak kat situ kan. Alright. Okay, kita next. Kita tolak daripada sinilah kita punya wallet. Okay, proceed. Masuk sini. Okay. Okay tuan-tuan, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum.